400 lebih besar macam ni. Ya kakak abang, nampak tak sebelah Dian? Ini adalah Ayatul Kursi. Sekarang ni 400 lebih besar macam ni. Dekat Dian, daripada yang kecil, yang sederhana, yang besar, semua ada dekat sini. Kakak abang tak perlu risau. Nak cari dekat mana? Ruangan tangga. Kita ada Inaya. Yang ni yang white edition. Tunjuk sikit yang black edition punya dekat mana? Sebelah sini. So biasanya Inaya ni kita akan letakkan dekat bahagian tangga. Kakak abang kita sukalah shopping dan hias kat bahagian tangga. Kalau nak cari yang sederhana sikit, kita ada Afiasat dekat sini. Pun sama, ada warna hitam, ada warna putih. Yang ni zikir-zikir harian lah. So dekat Dian sebenarnya kita terima tempahan custom juga kakak abang. Kalau nak custom zikir-zikir favourite, surah-surah potongan yang selalu kakak abang amalkan pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi yang biasanya customer kita ambil adalah Asmaul Husna. Letak dekat ruang tamu ke, dekat dining area, dekat entrance. Memang cantik dan bukan sekadar cantik, dan yang paling penting adalah jadi bahan reminder kita setiap hari. Okey, cantik tu bonus, dan bila rumah cantik dengan sesuatu yang ada elemen Islamik yang mengingatkan kita pada Allah, tu lagilah best. Okey, ingat nak cari dekat mana? Dian Signature HQ. Sekarang kita dah berpindah ke Business Esteem Park Kelang. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.